Assalamualaikum guys. Okay, welcome back to my channel. Kali ni saya nak buat konten makan jajan legend. Jajan di depan saya ni semua sekitar tahun 90-an. Okay, kita nak makan jajan Super Ring dulu. Jajan ni memang legend guys. Super Ring. Yang ni packaging baru. Kita try. Dengan keju guys. Silah. Pekat rasa keju dia. Rasa sama macam dulu. Super Ring. Ini favourite saya guys, masa kecil dulu. Sedap. Kita nak try jajan rota. Ini pun legend. Siapa yang ingat? Ini semua packaging baru Rasa memang sama macam dulu. Jajan Super Ring sejak bila? Okey, snack Super Ring mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1978. Sebenarnya dah lama jajan ni. Walaupun syarikat pengeluarnya Oriental Food Industry Holding Berhad hanya diperbadankan secara rasmi pada tahun 1996. Okey guys, snack Super Ring ni asal usulnya dikeluarkan oleh syarikat tempatan yang berpangkalan di Air Keroh, Melaka. Zaman kegemilangan mula menjadi sangat popular dan menjadi snack kegemaran kanak-kanak sekitar tahun 1980-an. Dah lama ni. Saya belum lahir dah ada, tapi 90-an memang orang kata tengah famous lah pupuk ni. Kita panggil jajan. Tadi. Sedap. Rasa memang sama macam dulu. Rasa nak mengunyah je. Sekejap okay. Kita tanya AI lagi. Snack rota sejak bila? Snack rota dikeluarkan oleh syarikat Oriental Food Industry, sama macam Super Ring ni, pada tahun 1978 di Melaka. Mula popular sebagai snack legend di Malaysia era 1980-an dan 1990-an. Dah lama. Saya belum lahir pun dah ada snack ni. Rota. Jajan rota. Okey. Kita nak try. Ini pun favourite saya. Keropok durian. Ini sebenarnya bukan. Dia durian dengan jagung. Bau dia pekat. Mewakat. Durian campur jagung. Popcorn. Apa ni? Nama keropok ni. Jagung perisa durian. Makanan yang paling istimewa. Yang ni memang sedap. Sedap. Suka macam ni. Baru puas. Bau penuh mulut. Bau rasa kepuasan dia. Snack jagung perisa durian sering dikenali sebagai snack cap durian. Ini memang dah lama ni. Durian popcorn telah wujud di pasaran Malaysia sejak era 1980-an. Okey guys. Yang ni pun favourite saya. Yang ni dalam ni ada dua je. Yang ni bulat panjang. Ini pun legend guys.
Rasa dia sama macam dulu, cuma packaging dah baru. Dalam ada dua je. Sedap. Ini pun sedap ni. Betul. Yang ni ada rasa lemak-lemak masin sikit. So kalau nak bandingkan dua snack ni, dua-dua sedap. Rasa macam nak ngunyah je. Okay, stop dulu. Kita try yang lain pula. Ni pun satu legend. Poco. Tahun 1975 dah ada guys. So 90-an memang dah terkenal dah popok ni. Dulu saya panggil jajan meruku je. So kita try. Ni pun new look, packaging baru. Ni pizza apa ni? Macam lain dah. Muruku pizza pedas ayam. Oh, bukan yang original. So tak apa, kita try je. Lemak-lemak dia tu terasa. Tapi yang ni pizza ayam. Udah pedas sikit, tapi tak pedas sangat pun. Tak puas kalau macam ni. Ngap. Ni kalau pergi kedai beli satu nak cukup. Rasa dia sama je macam original punya. Tapi yang ni ada lebih pada macam rasa ayam sikit. So kita try yang mana Super Ring dah. Yang ni. Yang ni Twitties. Ni memang dah lama. Ni snack legend juga. Tahun berapa ni? Saya nampak je gembung tapi isi dia setengah je. Ini pun favourite saya. Ni kalau tengah tengok movie, tengok bola, layan. So guys, kalau korang nak tahu, saya beli snack ni semua dekat kedai Eko je. Kalau nak cari kedai runcit, memang susah nak dapat. Kebanyakan snack-snack baru. Kalau yang snack-snack legend ni, saya cari kat kedai Eko. Dia sepaket je, baru RM2.6. Sedap. Bentuk macam apa ni, snack Twitties, tapi nama lain lah. Tapi rasa kurang. Yang ni power. Rasa dia masih sama macam dulu. Twist. Okay, snack Twitties sudah ada sejak tahun 1950. Dah lama ni. Produk ini merupakan kreasi asal Australia yang pertama kali dikembangkan oleh seorang pembisnis, businessman bernama Isadore Magic di Melbourne daripada Australia guys, tahun 1990. Tapi asal usulnya 30 tahun lepas, daripada Australia lah. So popular kat Malaysia sejak tahun 1990. Snack Twitties.
Kita try lagi. Sedap. Dia ada rasa kari, dah pedas sikit, rangup, semacam jagung sikit. Sedap. Okey. Jajan mana kita belum lagi? Bika. Tempat saya di Johor ni, saya panggil jajan. Jajan. Snack itu bahasa orang putih, kalau tempat saya panggil jajan. Tempat lain mungkin sebut apa? Dia panggil lain. Macam dekat Pahang, dia panggil cikedis. Cikedis. So kalau kat Johor, panggil jajan. So senang kita panggil keropok lah, keropok. Setiap negeri mungkin dia punya panggilan dia lain-lain. Sedap. Yang ni pun rasa dia sama yang macam dulu. Ada rasa manis-manis sikit, rasa ayam, rangup. Yang ni pun banyak misa. Ayam, macam-macam lah dia. Nampak besar dia punya packaging dia. Tapi isi sikit. Okey lah. Kalau dulu saya beli tak silap, harga satu ni 20 sen. 20 sen. Yang ni pun 20 sen. Super Ring pun 20 sen. Yang Muruku ni 10 sen. Okey. Dalam banyak-banyak jajan ni, Twisties ni mahal sikit. Harga dia 30 sen. Ni yang pack besar. Ada saiz macam ini. Satu tu 30 sen. So yang lain banyak 20 sen. Yang ni 20 sen, 10 sen, yang ni 10 sen, yang ni 20 sen. Zaman saya lah, tahun 90-an. Dia punya rasa tu orang kata apa? Premium lah. Okay, kita try yang last kali. Mommy Monster. Okay, kita try. Ni ada dia punya rasa tau. Saya beli spek yang besar tu, tak ada. Kita try. Bismillah. Rasa sama je macam dulu. Yang ni pun saya rasa sebelum tahun 90-an dah ada. Lagi satu. Setiap kali makan ni, tekak mesti rasa macam susah nak telan. Saya tak tahu kenapa. So kalau nak makan, kena sikit-sikit. Takut terbegik ni. Banyak-banyak jajan ni susah nak telan sikit. Mungkin dia nak kena kunyah betul-betul. Mana yang tak try lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jenis snack legend. So guys, korang komen lah. Jangan lupa subscribe, komen untuk konten apa saya nak buat lepas ni. Kadang-kadang saya tak ada idea. So yang ni mungkin sebelum-sebelum ni dah ada orang buat, so saya buat lagi. Tapi rasa nostalgia tu bila kita makan apa ni, snack-snack legend ni. So kita tunggu next video. Okay, Assalamualaikum.